Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita ada ceramah yang jadi ceramah khas lah untuk kita bincangkan tentang kenapa dan bagaimana untuk belajar bahasa Arab, dan selaku atau sebagai pengenalan kepada satu program ataupun siri untuk mengajar bahasa Arab, kelas bahasa Arab menggunakan satu buku lah, satu buku yang anda nak perkenalkan kejap lagi. Jadi insyaAllah kita mula dengan kenapa dan bagaimana belajar bahasa Arab. Itu sebagai tajuk kita hari ini, yang mana kita sasarkan ini untuk remaja dan juga dewasa secara umumnya lah. Jadi untuk semualah kira. Jadi tidaklah terhad kepada orang yang hanya mengetahui bahasa Arab, sebab kita nak memberikan galakan kepada semua untuk belajar, dan harapnya video ini akan dapat saya buat naik dan juga akan disebarkan untuk menjadi motivasi kepada umat Islam lah secara umumnya yang berbahasa Melayu untuk belajar bahasa Arab. Untuk belajar bahasa Arab sama ada dengan kelas-kelas yang kami adakan ataupun dengan kelas-kelas di mana-mana sahajalah. Yang pentingnya nak tahu kenapa dan bagaimana nak belajar tu. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan di sini. Jadi untuk ini kita mula-mula kita nak lihat kepada kenapa pengenalan dan motivasi kenapa kita nak belajar bahasa Arab ni. Kenapa ia menjadi satu perkara yang kalau orang nak Islam dia baru belajar bahasa Arab, tapi kalau orang yang tak nak Islam tak ada belajar bahasa Arab. Tapi kita dapati orang-orang bukan Islam pun ada yang kejar untuk belajar bahasa Arab ni, sehingga mereka fasih sangat. Jadi ini kita nak nak lihat kepada perkara inilah, nak memberi motivasi sikit lah. Jadi bahasa Arab ni kita tahu bahawa ia ni bahasa Al-Quran. Biasa orang kata bahasa syurga, bahasa syurga. Namun pada hakikatnya lah, kalau ada, walaupun ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahasa Arab tu bahasa syurga, namun ianya tidak sahih semuanya. Tidak sahih. Jadi tiada riwayat yang sahih yang menyatakan bahawa bahasa Arab ni bahasa syurga. Namun kita tidak boleh nafikan secara total. Kenapa? Sebab kita bila bendanya tidak dinyatakan secara sahih, sama ada dalam Quran ataupun dalam sunnah, tidak dinyatakan dengan jelas, maka kita tidak boleh menafikan ia. Kemungkinan itu ada. Dan kita akan lihat juga dalam perbincangan yang akan dibawa nanti, insyaAllah daripada para ulama juga, bahawa bahasa Arab ni bukannya jalan-jalan bahasa. Jadi kita akan lihat nanti insyaAllah. Jadi bahasa Arab ni bahasa syurga menurut sebahagian, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Jadi kalau bahasa Al-Quran, bahasa hadis, maka ianya adalah bahasa kepada rujukan Al-Islam. Itu orang yang nak kepada Islam, maka dia mula nak belajar atau nak belajar bahasa Arab, nak kenal bahasa Arab. Kebiasaannya macam itulah. Kebiasaannya begitu. Jadi rujukan, nak tahu rujukan Islam tu, nak belajar, nak baca, nak kenali rujukan Islam. Dan juga kalau tak secara meluas ni, biasanya untuk orang yang dikatakan ustaz ke ulama ke apa, itu dia nak lihat pada rujukan Islam, dan itu rujukan Islam dalam bahasa Arab tu adalah yang terbesar.
Ya, mungkin kita boleh kata yang kedua mungkin dalam bahasa Pakistan, atau Pakistan atau Urdu. Kemudiannya dia juga adalah bahasa ibadat. Yang ini yang penting, sebab apa? Inilah yang kok mana-mana pun orang Islam sikit-sikit sedikit sebanyak mesti ada dia melaksanakan ibadat, dan perlu sangat dia mengetahui apa yang dia lakukan itu dalam ibadat tu. Apakah yang dinyatakan, apakah yang disebut tu jadi perlukan. Dan juga ini adalah bahasa bisnes. Yang ini mungkin orang kata bahasa Inggeris lah, yang bahasa dalam dunia ni lah yang paling ulung untuk bahasa untuk bisnes ni. Tapi jangan lupa bahawa di negeri Arab itu ada banyak peluang-peluang bisnes yang terbuka. Malah di Saudi pun kalau dulunya tidak terbuka, susah nak dapatkan kepada dipanggil permit ke apa, susah nak dapat. Sekarang ni dia sudah senangkan. Memang dia senangkan. Jadi orang cuma tidak pergi saja, tidak ambil peluang itu saja. Peluang tu ada sebenarnya. Jadi adalah satu bahasa bisnes lah. Kalaupun tidak dari segi detail dia, tapi kurang-kurangnya ada boleh pengenalan. Bila kita dapat berbahasa seperti orang Arab, maka kita punya link dengan dia, kita punya rapport dengan dia pun lebih baik. Itu adalah kelebihan dari segi bahasa Arab. Dan tapi kita nak fokus kepada salah satunya yang penting, sebagai motivasi penting ialah bahawa ianya adalah seperti boleh kita kata sebagai apa dipanggil dia, perumpamaan. Kita ambil perumpamaan sebagai surat dari Allah SWT, iaitu Al-Quran suratnya, dan juga pembawa mesej itu iaitu Nabi SAW. Suratnya iaitu dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, yang bawanya pun, menerangkannya pun dalam bahasa Arab. Kita tak faham. Jadi susah kalau ataupun kata bukan susah, rugi, kita kata rugi. Kerugian itu tidak terhingga bila kita tidak dapat akses kepada apa yang Allah nak beritahu kepada kita dan apa yang Nabi nak bagi tahu kepada kita. Ada seorang orang Kristian lah, dia bukan Kristian lah, dia dah keluar daripada Kristian, dan dia mengkaji tentang history of Bible. Dia cakap, dia sebutlah pada orang-orang Kristian, dia kata kalau Tuhan yang kamu sembah apa semua tu, dia hantar kepada kamu satu surat ke apa ke, bukankah itu benda yang kamu nak lebih tahu daripada surat-surat ataupun mesej-mesej orang yang lain? Kan, itu yang lebih patutnya kita bersungguh-sungguh nak tahu apa dia, sebab ia adalah mesej dari Tuhan. Dia kata begitu. Jadi kalau orang yang bukan Islam pun kata begitu, dan sedangkan mereka, orang kata tersilap lah, bagi orang Islam mereka tersilap, mesej yang ada pada mereka tu tidak pure. Tapi kita, mesej kita yang pure ni pun kita pun tidak ambil indah nak mengetahuinya, nak memahaminya. Jadi kerugian yang besar. Dan bukan hanya bahasa Arab ni bukan hanya untuk ustaz, dia sebenarnya hak semua Muslim. Ada hak semua Muslim. Jadi kita tidak khususkan apa yang kita cakap ni hanya untuk orang-orang yang belajar agama dan apa semua tu, tapi kita sebut ni adalah semua orang berhak untuk memahami agamanya sedikit sebanyak dan berhak untuk mengetahui bahasa yang mana Islam itu turun dalam bahasa tu. Baik, kita nak tengok pula kenapa belajar bahasa Arab ni dari segi, selain daripada itu, kenapa nak belajar bahasa Arab ni dari segi kalau apa dinyatakan oleh Al-Quran contohnya. Kita nak lihat apa yang dalam Al-Quran. Maka kita dapati dalam contohnya dalam surah Yusuf kita kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menurunkannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi dikhaskan, diturunkan Al-Quran itu sebagai first thing dia adalah dalam surah Al-Baqarah menyatakan bahawa hudan lil muttaqin, dan dalam surah yang lain
hudan linnas, kan. Uh, jadi dia adalah petunjuk bagi orang muttaqin, petunjuk pada manusia, dan petunjuk itu dalam apa? Dalam bahasa Arab. Lepas tu dia kata, Allah kata la'allakum ta'qilun, agar kamu memahami, agar kamu faham. Jadi macam mana? Dia bukan bahasa kita, macam mana nak faham? Ni menunjukkan bahawa ada kat situ isyarat menunjukkan pentingnya kita mengetahui bahasanya supaya kita dapat memahaminya dengan betul. Baik. Lagi satu lagi, ialah bukan ayat ini saja yang ada, jadi macam-macam beberapa ayat lagi lah. Contohnya nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, dalam surah Al-Syu'ara, iaitu Ruhul Amin turun dengannya, iaitu Jibril alaihissalam. Dia adalah Ruhul Amin, yang dibawanya diberikan kepada hati kamu, iaitu Nabi Muhammad, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi orang yang akan memberi amaran, memberi peringatan. Beri peringatan. Kemudian dia kata bilisanin arabiyyin mubin, dengan peringatan tu dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Allah kata ia adalah bahasa Arab yang jelas, peringatan bagi kita. Kita baca tak jelas pun sebab tak faham. Tak jelas pun sebab tak faham. Ayat lain lagi, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sebuah kitab yang dijelaskan ataupun ditafsirkan, diperincikan ayat-ayatnya Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Jadi di sana banyak ayat-ayat yang mengatakan bahawa Quran ni bahasa Arab. Dan tentang ayat surah Yusuf ini, kita dapati Imam Ibn Kathir, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, dia mengatakan wadhalika, ini cerita tentang kenapa ia dalam bahasa Arab ni. Dia kata wadhalika lianna lughat al-Arab afsahul lughat, kerana bahasa Arab tu adalah bahasa yang paling fasih, wa abyanuha wa awsa'uha, dan dia adalah yang paling jelas dan yang paling luas, wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani, dan dia yang paling banyak dari segi mampu menyampaikan makna-makna, makna-makna allati taqu bin nufus, yang mana ianya ada terbit daripada jiwa ataupun dia boleh memberi kesan kepada jiwa. Falihadza anzala asyrafal kutub, oleh itu Allah menurunkan kitab kitab yang termulia, iaitu Al-Quran, kitab yang termulia. Allah turunkan kitab yang termulia bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia, ala asyrafir rusul, ke atas rasul yang paling mulia, bi safarati asyrafil malaikah, dengan malaikat yang paling mulia, iaitu Jibril alaihissalam. Wa kana dhalika fi ashrafi biqa'il ard, dan ini adalah di tempat yang paling mulia, iaitu di Mekah. Wabtudi'a inzaluhu fi ashrafi syuhuris sanah, dan mulanya ianya turun, diturunkan oleh Allah SWT sebagai wahyu, mulanya ia turun di bulan yang paling mulia dalam setahun, wa huwa Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Fakamula min kullil wujuh, maka ianya sempurna dalam segala aspek, semua sudut. Itu dia kata-kata Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah tentang ayat ini. Jadi ini menunjukkan kefahaman ataupun apa yang dinyatakan ini menunjukkan inilah lugah yang terbaik. Jadi persoalan tadi yang kita ada sebut tadi, bahawa adakah ini layak untuk menjadi bahasa di syurga? Ya, kebarangkaliannya itu ada kemungkinan, kebarangkaliannya ia paling layak. Namun kita tidak boleh menafikan bahawa kemungkinan juga bahawa bahasa di dalam syurga itu adalah satu bahasa yang bukan bahasa-bahasa yang lain. Kemungkinan.
Sebab itu kuasa Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala alam. Jadi kita biarkan bab itu. Cuma nak kata tadi tentang hadis yang tadi kita dah sebut awal-awal tadi tentang bahasa syurga itu tidak sabit, tidak sabit. Ala kulli hal, itu yang dinyatakan oleh Ibn Kathir. Dan juga ada contohnya kalau kita nak lihat ayat lain lagi. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, itu ayat lain lagi. Jadi banyaklah banyak ayat. Jadi Imam ataupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dia menyebutkan tentang bahasa Arab ni, al-lisan al-arabi syiarul Islam wa ahli. Syiarul Islam wa ahlihi. Bahasa Arab itu adalah syiar. Maknanya dia, kalau syiar ni dia macam orang kata tanda, lambang kepada sesuatu lah. Jadi syiar kepada Islam maknanya lambang kepada Islam tu. Bila orang nampak benda ni, dia nampak ini, oh ini Islam. Jadi bahasa Arab tu adalah lambang Islam dan ahlinya, maknanya orang-orangnya. Wal lughat min a'zami sya'air al-umam. Dan bahasa-bahasa ni adalah di antara lambang-lambang bagi semua umat-umat ni. Di antara paling besar, lambang yang paling besar di antara umat-umat. Maksudnya kalau setiap umat, setiap nation, setiap kaum, dia ada bahasa dia. Jadi kita kenali umat itu lebih paling banyak sekali atau paling besar syiarnya adalah bahasa. Allati biha yatamayyazun, iaitu dengan itu maka mereka dikenali. Jadi itu kata Ibn Taimiyah. Jadi bahasa ni penting sangatlah dan dia adalah syiar Islam yang besar. Dan kita boleh juga lihat Imam Syafi'i, dia kata apa? Al-lisanul ladzi ikhtarahu Allah Azza wa Jalla lisan al-Arab, lisan atau bahasa yang telah dipilih oleh Allah SWT ialah bahasa Arab, lisan al-Arab. Fa anzala bi kitabul aziz, maka dengannya Allah turunkan kitabnya yang agung itu. Wa ja'alahu lisan khatimul anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadikan bahasa ini juga sebagai bahasa Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW atau Nabi yang terakhir. Walihada naqul, oleh itu kami kata, yang bagi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allum al-arabi an yata'allamaha. Kata Imam Syafi'i, maka kita kata memang patutlah bagi setiap orang yang mampu untuk belajar bahasa Arab agar dia belajar bahasa Arab. Itu dia. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i telah nyatakan sedemikian. Jadi itu menunjukkan bahawa pentingnya bahasa Arab. Kenapa dari segi apa ni, kenapa kita perlu belajar lah. Jadi kepentingan ni tidak dapat dinafikan, dia untuk memahami wahyu dan untuk mengelakkan diri daripada kesesatan juga. Sebab kalau sebanyak kesilapan, banyak kesesatan adalah kerana tidak memahami atau tidak mengikuti bahasa dengan betul. Jadi kalau ada yang mengatakan tentang contohnya lah nak fahami, nak tengok kesesatan tu, dia kata kamu sebab dia orang tak buat ataupun dia orang tak fahami usulul fiqh contohnya. Tapi kalau kita tengok usulul fiqh tu sebenarnya semuanya adalah kaedah-kaedah bahasa sebenarnya, banyaknya tentang bahasa Arab, tentang bahasa, memahami bahasa ketika itu, bahasa syariat, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Jadi macam mana kita di zaman yang terkemudian nak faham nas ini mengikut cara faham orang yang terdahulu, orang yang salaf, kita panggil salaf. Jadi kalau kita dapat faham mengikut salaf, barulah kita tak jadi sesat. Kalau kita faham selain daripada cara salaf, maka kita akan jadi sesat sebab kita tak dapat memahami wahyu dengan betul dan tepat. Dan dengan itu ialah jadi sesat. Dan dengan adanya bahasa Arab ni, kita dapat juga membina hubungan kita dengan Allah SWT. Kenapa? Sebab kita solat pun kita faham, kita boleh, orang kata, kalau kita lakukan solat, kita kata, contohnya, walakal hamdu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kita kata. Jadi sami Allahu liman hamidah, ya maksudnya ialah Allah dengar apa yang
sesiapa orang yang memujinya. Tapi maksud sami Allah ini juga ia adalah Allah dengar dan memakbulkan siapa-siapa yang memujinya. Jadi Rabbana lakal hamdu, kita kata lepas tu wahai Tuhan, kepadamu lah kepujian, pujian. Jadi bila kita sebut itu, kita sebut dengan daripada hati, bukannya daripada lidah sahaja, yang mana tidak ada maksud padanya, tidak ada apa-apa nilai dari segi kalau ianya tidak daripada hati. Yang pentingnya ianya kena daripada hati. Jadi kalau tak ada kefahaman, maka bagaimana ianya akan keluar daripada hati. Jadi penting itu. Dan last sekali sini ditulis sini, bahasa Arab memelihara kefahaman Islam yang sebenar. Ya, kita dah nyatakan tadi. Baik, kemudian kita nak lihat kepada dalam belajar bahasa Arab ni, satu benda yang penting. Kita kena tetapkan matlamat. Matlamat, ya. Kita mesti tetapkan matlamat. Seperti mana Nabi SAW kata, innamal a'malu bin niyat. Hanyalah amalan-amalan itu dengan niyat. An-niyat, al-qasd, ini semua ni adalah kalau kita panggil, kita terjemah kepada niat je, niat. Tapi niat ini dia luas sebenarnya. Dia boleh kita kata niat dari segi niat kita nak amal sekarang, ataupun niat apa menjadi matlamat kita di masa depan. Jadi ia luas di situ. Nama amal lebih niat, contohnya gitu. Apa nama ni? Banyak lagi ayat Quran, hadis yang mana-mana menyatakan tentang niat ini, tentang niat, penting tentang niat. Tapi niat kita nak kena faham bahawa ia boleh diterjemahkan kepada macam-macam, itu keikhlasan lah, jujur lah, ataupun niat hanya sebagai niat di hati saja. Tapi ada lagi satu lagi, matlamat. Jadi sebenarnya apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak, contohnya bahasa Arab ni, kita nak belajar untuk apa? Ada orang untuk bisnes saja. Ada orang untuk bekerja saja. Sebab apa? Dia pergi ke negeri Arab, contohnya daripada Bangladesh ke, daripada Pakistan ke, daripada Malaysia ke, Filipina ke, pergi ke negara Arab, dia nak kerja di sana. Jadi untuk kerja, untuk komunikasi, mereka terpaksa belajar bahasa Arab. Jadi matlamat mereka untuk itu. Adakah mereka mendapat pahala? Masalah rugi di situ, tak dapat pahala. Tapi kalau matlamat ni adalah untuk memahami Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sumber kepada agama Al-Islam, nak tahu apa mesej yang diturunkan oleh Allah SWT pada kita, maka itu adalah satu matlamat yang murni, yang matlamat yang mulia, maka ia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau masalahnya bila kita tak ada matlamat, matlamat hanya ataupun matlamat kita bukannya untuk benda yang sesuatu yang mulia, maka kita hanya mendapat kita akan putus asa. Satu, putus asa di dunia, kedua putus asa di akhirat. Di akhirat tak dapat pahala apa, di dunia kita akan putus asa, maknanya kita akan habis kita punya minyak, orang kata minyak, kita punya motivasi tu hilang, habis. Jadi perlu kita tetapkan matlamat. Nak buat apa? Jadi apa yang di sini insya-Allah yang kita nak highlightkan ialah sebaik-baiknya adalah untuk memahami Al-Quran. Ataupun yang mana kurang-kurangnya adalah yang untuk kita lakukan insya-Allah, belajar bahasa Arab ni dengan menggunakan kitab yang kita akan recommend nanti insya-Allah, itu adalah dengan untuk tujuan memahami Al-Quran, yang mana lepas tu kitab-kitab lain semua tu dia akan menjadi menyusul. Jadi dengan ada matlamat mulia ni, ganjaran pahala pun dapat. Jadi contohnya kita nak faham bahasa bacaan solat ke, faham Al-Quran ke, atau faham nak baca kitab ke, jadi itu semua ada tujuan-tujuan masing-masing, dan kalau ianya tujuan yang mulia, maka dapatlah pahalanya. Jadi matlamat, yang penting matlamat dia akan bantu kita juga dalam apa? Dalam nak memilih kaedah belajar. Sebab bila kita ada matlamat khas untuk contohnya jadi ulama, jadi tak bolehlah kita hanya berpada dengan cara yang mudah-mudah. Jadi itu maknanya kita kena ada lihat kepada matlamat kita, baru kita dapat pilih kaedah belajar yang sesuai.
Uh, jadi baik kepada fahami Al-Quran ni, yang ini adalah matlamat yang mulia. Sebab apa? Sebab ianya dianjurkan dalam Al-Quran. Seperti dalam firman Allah SWT, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab. Itu kitab ini, iaitu kitab Al-Quran itu yang kami telah turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, iaitu kitab yang berkat, penuh berkat, untuk tadabbur ayat-ayatnya. Nak faham ayat lah tu. Nak faham. Dia tadabbur. Wa yatadhakkaru ulul albab, dan untuk mendapat pengajaran. Tapi pengajaran ni satu terjemahan, tapi kalau Syekh Utsaimin dia sebut kata dia tadakkar iaitu untuk mengamalkannya. Jadi orang yang akan mengamalkan tadabbur tadi, daripada kefahaman tadabbur tadi mendapat kefahaman, lepas tu lihat tadakkar ulul albab, yang akan mengamalkannya adalah ulul albab yang ada otak ni, yang ada akal ni. Orang yang ada akal dialah yang akan beramal. Orang yang tak ada akal dia tak amal apa yang dia faham, ataupun mungkin dia tak faham pun langsung. Jadi ayat itu khas, maknanya dia mempunyai makna. Sebab ini adalah kitab yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami dan untuk diamalkan. Dan ayat lain contohnya, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran ni? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun pada hati-hati ni semuanya terkunci, ada kunci-kunci ni semua. Hati-hati tu semua dah terkunci. Mana hati terkunci, dia tak terbuka kepada apa-apa pun. Jadi letaklah Al-Quran di situ, bacalah ke apa ke, tak terbuka hatinya untuk Al-Quran itu. Adakah begitu? Di sini Allah SWT bertanyakan ni dengan adakah ini, maknanya sebenarnya tak terkunci. Tak terkunci. Sebenarnya boleh dibuka oleh kita sendiri. Kita nak, dapat. Kalau tak nak, tak adalah. Tak adalah. Jadi kita kena nak dulu. Al-qasd dulu kena ada. Niat tu kena ada. Matlamat tu kena ada. Okay. Dan penting dalam hal ini kita memahami bahawa bila Al-Quran, kita dah nyatakan tadi dengan seperti kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia sebut quote kat sini, dia kata inna nafsa lughatul arabiyyah min ad-din. Sesungguhnya bahasa Arab tu sendiri adalah daripada agama. Dia adalah sebahagian daripada agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib, dan mengetahuinya, dan mengetahui bahasa itu adalah wajib, fardu dan wajib. Lianna fahamal kitab wa sunnah fardu, kerana memahami kitab dan sunnah itu adalah fardu, wajib. Wala yufhamu illa bil lughatil arabiyyah, dan ia tidak dapat difahami kecuali dengan, atau dia tidak akan boleh memahami kecuali dengan bahasa Arab. Maksudnya Quran dan sunnah tak boleh faham kecuali dengan bahasa Arab. Lepas tu dia gunakan kaedah apa? Wa ma la yatimul wajibu illa bi fa wa wajib. Apa saja yang mana kalau satu kewajipan tu tak dapat sempurna dengan kecuali dengan ada benda ni, benda tu pun jadi wajib. Maksudnya yang wajib tak dapat sempurna kecuali ada benda ni, jadi benda ni pun akan jadi wajib juga. Jadi wajib juga. Serupa dengan kereta contohnya. Kereta dia tak boleh nak start enjin kecuali kalau ada dia ada contohnya kunci ke. Dia kena ada kunci. Kereta tu sendiri tak boleh start. Dia kena ada kunci. Ataupun kalau tak ada sekarang, tak ada kunci pun dia ada button kan. Kalau button tu tekan pun takkan ada kecuali dia ada kunci dia. Dia ada kunci dia tu. Jadi nak start engine ni, kalau nak buat dia mesti ada ni, maka benda ni ikut hukum kereta tu sendiri. Tak ada kunci tu, tak adalah kereta tu. Hukum kereta ikut hukum, ataupun hukum kunci ikut hukum kereta. Jadi macam contohnya kalau saya kena pergi ke sembahyang Jumaat, wajib pergi sembahyang Jumaat, dan saya kena bawa kereta tu. Jadi okey. Jadi kena ada bawa kereta tu dah jadi wajib sebab dia jauh sikit. Masjid jauh, jadi kena pergi. Jadi wajib saya gunakan kereta. Kunci kena ada tak? Jadi wajib jugalah. Sebab apa? Kalau tak ada kunci tak dapatlah saya berjalan ke
ke masjid tu. Macam tu ya. Jadi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang kewajipan tidak akan sempurna, satu kewajipan tak akan sempurna melainkan dengannya, maka ia juga akan menjadi wajib. Jadi itu yang jelas daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk menyatakan bahawa bahasa Arab ni wajib. Tapi of course ini yang dinyatakan itu, tapi boleh ada ulama-ulama lain yang menyatakan bahawa kefahaman ini boleh didapati juga dengan contohnya dengan terjemahan, dengan diajar oleh ulama apa semua itulah. Jadi boleh, namun kesempurnaan itu tidak sesempurna kalau kita dapat pelajari ini sendiri. Juga kata Ibn Taymiyah, kata wa mazal as-salafu yakrahuna taghyir sya'air al-arab hatta fil muamalat. Katanya para salaf, ulama salaf, dia benci untuk mengubah syiar bangsa Arab ni. Wa huwa takallum bi ghairi al-arabiyyah illa li hajah, iaitu dia syiar yang dia tak suka, mana ulama lah, para salaf lah, dia tak suka untuk diubahkan apa dia, iaitu bahasa Arab. Dia tak suka benda tu diubah atau guna bahasa selain daripada Arab, kecuali li hajah, illa kalau ada keperluan saja. Kama nassa ala dhalika Malik wa Syafi'i wa Ahmad, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Bal qala Malik, malah Imam Malik kata, ini yang dikuatkan oleh Imam Ibn Taymiyah, man takallama fi masjidina bighairi al-arabiyyah ukhrija minhu. Kata dia, siapa yang bercakap di dalam masjid kami ni dengan selain daripada bahasa Arab, keluarkan dia. Usir dia. Macam tu sekali. Jadi ini maknanya zaman salaf itu, mereka sangat-sangat benci bahawa bahasa Arab itu bahasa selain daripada Arab digunakan, kecuali kalau ada perlu sangat barulah digunakan. Sebab apa? Sebab itu syiar Islam. Dan Imam Syafi'i juga kata fa'ala kulli muslim ay yata'allama min lisan al-arab ma balaghahu juhduhu. Maka menjadi wajib kepada setiap muslim untuk belajar bahasa Arab sekadar mampunya, hatta yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sehingga dia dapat menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah hamba dan juga rasulnya. Wa yatlu bihi kitab Allah, dan dia dapat baca kitab Allah. Wa yantiqu bidzikri fi ma afturida alaihi min at-takbir wa at-tasbih wa at-tashahhud wa ghairi dhalik. Dan juga dia dapat mengucapkan ataupun dia dapat menyebutkan zikir-zikir yang wajib bagi dia dari segi takbir lah, tasbih lah, tasyahud. Maksudnya ini cerita dalam solat lah. Jadi dia kena, Imam Syafi'i kata wajib bagi orang tu, dia kena tahu dalam bahasa Arab. Tahu bahasa Arab cukup untuk dia menyatakan syahadah, 2 kalimah syahadah, boleh baca kitab Allah, dan juga untuk menyatakan zikir-zikir itu. Cuma macam masyarakat kita ni, kita nampak macam hanya setakat sebut saja dengan lidah tanpa kefahaman. Namun zaman-zaman itu mereka maksudkan cukup untuk memahami, untuk memahami dia sekali ya. Okey, jadi itulah dari segi matlamat. Kemudiannya ada pula yang kita kata salah faham. Orang kata tentang bahasa Arab ni banyak salah faham, iaitu salah faham mengatakan bahawa bahasa Arab ni susah. Bahasa Arab ni susah. Sebenarnya tak susah sebenarnya. Tak susah. Kalau orang di zaman sahabat, mereka bila sahabat masuk dalam negara-negara yang bukan Arab itu dan takluk mereka, dan orang yang ditinggalkan di sana untuk mengajar orang-orang orang yang baru tu bukannya ramai. Ulama ke sahabat yang tinggal mungkin ada, tapi dia bukannya kerja dia untuk mengajar bahasa Arab. Kerja dia mengajar agama. Jadi mereka dapat belajar bahasa Arab daripada situ. Daripada
sama ada dengan ulama itu ataupun dengan maknanya ada usaha di situ, mereka terpaksa ataupun belajar bahasa Arab itu. Dan mudah mereka dapat menguasainya. Sehingga kan kita tahu kalau negeri Arab tu, itu negeri Arab macam di semenanjung Arab sekarang, dekat Syria apa. Tapi sekarang pergi ke Iraq, pergi ke Farsi, pergi ke China pun ada orang yang boleh bahasa Arab. Daripada asalnya daripada yang penaklukan dulu. Jadi sebenarnya tak susah. Jadi masalah dia adalah bila kita kata ia susah, maka ia menjadi satu apa dipanggil penghalang kepada kita di dalam sini. Kita kata dia susah, maka ia susahlah. Ia akan jadi susah untuk kita. Jadi ini masalah. Jadi ubah. Kita fikir macam mana dia dapat buat. Macam Ana pun, Ana akan cerita kejap lagi, tapi Ana pun dulu tak tahu bahasa Arab juga, tapi belajar dengan sendiri, belajar. Jadi boleh dapat. Jadi macam mana itu akan cerita kejap lagi sikit. Okey, jadi tidak susah. Yang kedua, ada orang kata, banyak kena hafal itu ni. Hafal tak hafal, bukannya semestinya kena menghafal macam kita menghafal Quran. Kan macam kita menghafal benda-benda yang benda yang kita tak perlu. Macam kita nak hafal buku ke apa ke, ambil buku-buku apa-apa kita nak cuba hafal ke, bukan begitu. Dia adalah kita bahasa ni kita akan guna selalu. Jadi bila guna selalu, bila kita ataupun digunakan oleh yang lain, jadi benda tu akan menjadi biasa. Bila menjadi biasa, barulah dia akan menjadi, kita kata, aku faham tu, atau boleh agak apa maksudnya. Jadi penting dekat situ, jangan kita ada this mental block. Mental block jangan ada. Kita kena kata, saya senang. Dan hafal-hafal ni sebenarnya tidak semestinya. Tidak semestinya. Yang penting sekali adalah apa? Ialah kita kena ada strategi campur dengan istiqamah dan juga ada guru yang kita belajar, insyaAllah. Jadi 3 perkara ini kena ada. Strategi iaitu macam mana kita nak belajar, macam mana kita nak menyusun diri kita ini untuk belajar bahasa itu. Kemudiannya istiqamah atas jalan yang kita dah pilih itu. Kalau ada kesilapan, ada benda yang tak berapa nak efektif sangat, kita cuba ubah. Dan kita akan kena ada guru yang mana dapat membetulkan apa yang kita silap kalau kita faham salah. Ada 3 perkara ini perlu. Jadi strategi, istiqamah dan ada guru. Okey, kita pergi kepada kaedah belajar bahasa Arab. Of course ada banyaklah di luar sana, jadi kita sebutlah di antara kaedah-kaedah seperti kaedah tradisional, kaedah lughah komunikasi, kaedah terjemah interlinear, kaedah talaqi, kaedah satu lagi itu kaedah formula. Jadi kita akan jelaskan satu-satu. Kalau kaedah tradisional ini kalau sekolah pondok, madrasah macam tu ya. Yang ini yang mana fokus utamanya adalah nahwu, belajar nahwu, saraf secara mendalam. Ini mereka gunakan kitab-kitab turath, kitab klasik seperti Al-Ajurumiyah, Al-Afiyah dan lain-lain lah. Kitab banyak lagi. Ataupun yalah biasanya kita gitulah macam ada apa ni dia kata kitab tu tak semesti sama lah, tapi maknanya dia ada beza-beza lah, ada tapi kitab tu lah. Lepas tu mereka guna, tujuannya di antaranya adalah untuk kuatkan asas ilmu alat untuk pemahaman jangka panjang. Sebab apa? Mereka yang belajar di pondok ni sepatutnya mereka akan belajar agama secara full time, belajar agama dan menjadi guru agama. Jadi mereka perlu kuat dari segi ilmu alat. Jadi nahwu dan saraf itu penting untuk kemudian nak mempelajari ilmu-ilmu alat itu. Biasanya mengambil masa bertahun-tahun. Ini betul untuk mula memahami. Dan sesuai bagi pelajar yang sepenuh masa. Ataupun dalam pengajar Islam yang cerita tinggi lah. Jadi yang ini terlalu spesifik, itu terlalu specialized. Okey, satu lagi ialah kaedah lughah komunikasi. Yang ini fokus utamanya ada perbualan harian dan penguasaan bahasa lisan.
bahasa maknanya apa yang kita penggunaan lah, bahasa Arab itu dari segi penggunaan penggunaannya, dari segi kebiasaan biasa-biasa lah. Of course, contoh terkenal iaitu kitab Madinah, series Madinah, iaitu yang ada dalam ini, iaitu Durus Al-Lughatul Arabiyyah li ghairi natiqina biha oleh Fa Abdul Rahim. Ini doktor daripada India, dia belajar, dia tahu bahasa Arab, dia telah buat kursus dia tu, dan ini famous lah, semua berkata-kata, even kita pun ada mengajar kitab Madinah ni juga. Jadi yang ini adalah lebih pada perbualan harian, namun dia ada perbualan harian itu dia menggunakan juga benda-benda yang Islamik punya incline lah. Jadi bila begitu adalah dia ke arah nak memahami fiqh tu sikit-sikit apa. Adalah bahasa-bahasa tu dia ada gunakan sikit. Dia menggunakan situasi kehidupan, makan, beli, mesyuarat. Jadi berfaedah untuk yang mahu ke negeri Arab dan komunikasi ke sana. Jadi maknanya orang kata the first step itu, inilah dia. Kalau lagi pergi negeri Arab, inilah dia first step dia. Malah di negeri Arab itu, kalau belajar di Madinah, mereka akan dikumpulkan, student-student tu daripada merata-rata negara di dunia ni. Mereka tidak akan letak orang yang daripada negara sama bersama-sama. Mereka akan gandingkan dengan orang negara lain. Jadi mereka tak boleh berkomunikasi kecuali dengan bahasa Arab. Itu je. Jadi itulah menjadikan mereka terpaksa belajar bahasa Arab tu, lalu mereka boleh berceritalah antara satu sama lain. Jadi kat sini, of course, dengan cara ini, kaedah ini kurang tumpuannya pada ayat Quran secara spesifik, dan struktur fiqh itu kuranglah, walaupun dari segi benda-benda harian macam as-salah, al-hajj dan apa semua tu adalah kan, tapi secara untuk perbualan sahaja. Kemudian satu lagi kaedah terjemah interlinear, yang mana fokus utama untuk memahami setiap perkataan dalam ayat Quran. Yang ni yang mula-mula dulu belajar, inilah kitab macam ni lah. Yang ada dalam ini ialah kitab Jawa, terjemah Al-Quran dalam bahasa Jawa. Tapi Ana juga ada dalam, tak tahu ada lagi kat sini juga. Tapi dia ada satu buku tu yang mana surah Al-Baqarah. Dia setiap perkataan itu ada maksud dia. Maksud. Jadi contohnya tafsir ini ialah Quran word by word, dan kemudian dia ada jadual grammar untuk kita rujuk saja. Jadi cara macam ni mudah dan cepat untuk melihat makna secara literal, namun dia tidak betul benar-benar memberikan kefahaman dari segi grammar dia tu, tak ada sangatlah. Dan yang apa yang jadi ialah orang jadi menghafal lah, tanpa memahami secara keseluruhan. Dia lebih kepada kefahaman perkataan dan bukan kepada tafsir itu sendiri. Jadi sesuai untuk alat sokongan namun ya, tetapi ia tidak seimbang untuk ia perlu diseimbangkan untuk memahami struktur ayat itu. Jadi ada dia punya pincang ni kat situ, namun kalau mula dengan itu pun tidak masalah. Dan macam kitab-kitab macam ini pun, contohnya macam yang pernah kita buat tafsir dulu, di sini pun ada di dalam ni semuanya perkataan-perkataan untuk setiap makna dia ada di sini. Jadi ini pun seperti itu jugalah, lebih kurang tafsir interlinear. Lagi satu lagi kaedah talaqi dan praktikal. Yang ini fokus utama ialah belajar secara langsung dengan guru, dengan suasana interaktif, latihan, membina ayat, menjawab soalan, terjemah secara langsung, semua ada kat sini lah. Yang mana kelebihannya ialah guru dapat semak sebutan kita, binaan ayat kita, kefahaman kita dia boleh semak, dan membina keyakinan dalam membaca, memahami dan menggunakan bahasa, yang mana ini menggabungkan teori dan praktikal secara efektif. Ini cara baguslah, cuma bahasa itu yang kita susah juga nak dapat lah. Maknanya nak dapat berdepan dengan dia. Dia macam belajar pondok jugalah, hampir-hampir macam belajar pondok. Tapi kita maknanya direct diubah, dibetulkan secara talaqi itu, direct dengan guru. Dan satu lagi iaitu kaedah formula. Yang ni Fabak ini itu formula formula untuk, ini kita cerita lagi lah, formula untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab Al-Quran itu.
Jadi fokus dia adalah ayat-ayat Al-Quran. Dia sebab ayat besar Al-Quran, namun mungkin orang fikir macam ini ayat harfiah. Tak, bukan, dia bukan harfiah. Walaupun macam mirip-mirip harfiah. Harfiah tu dia sebenarnya lebih kepada macam interlinear tadi ya. Macam interlinear tadi ya. Interlinear tu dia hanya perkataan saja. Dia ambil perkataan tanpa betul-betul memahami dari segi kaedah grammar dia tu semua tak ada. Jadi dengan guna formula ni dia ada kat situ menggunakan ayat Al-Quran, dia akan gunakan ayat Al-Quran itu untuk ingatkan formula. Jadi daripada formula itu kita dapat tahulah dari segi grammar ni apa. Jadi kita akan belajarlah subject, predicate, fa'il, maf'ul, maf'ul bihi dan semua tu. Kita akan belajar juga tu. Dan yang pentingnya ia sesuai untuk semua dewasa dan orang yang sibuk-sibuk ni pun boleh belajar. Dia macam apa yang kita buat dulu belajar bahasa Arab tapi kita guna kaedah Madinah. Namun anda sendiri bagi tahu kaedah satu-satu kan, tapi di situ kita tak ada kitab, tak ada buku yang mana menjadi anda minta antum untuk diri sendiri. Jadi anda rasa tak semua dapat menulis dia. Jadi kat sini kita ada kitab sendiri. Dah ada kitab itu, maka itulah menjadi rujukan, sentiasa rujuk pada itu dapat formula itu lekat bagi kita. Jadi mudah untuk kita recall balik bila perlu. Dia cepat membina kefahaman dan bukan sekadar hafalan. Itu penting. Jadi keistimewaan buku ni itu lebih kurang buku dia untuk macam ini. Iaitu kaedahnya mudah dan teratur, belajar kosakata dan juga tata bahasa terus daripada Al-Quran. Jadi kita akan ada ayat-ayat Al-Quran di situ. Disertakan contoh ayat yang banyak. Maknanya kita belajar satu kaedah, satu formula dan kita akan ada contoh-contoh ayat-ayat. Dan sesuai untuk pemula dan juga lanjutan. Maknanya orang yang baru nak start ataupun orang yang dah lanjut belajar pun boleh gunakan kitab ini. Dan lebih bagus sekali, yang penting sekali lah ialah boleh mendekatkan diri kita dengan Al-Quran yang mana kita dah nyatakan tadi bahawa itulah kita di antara matlamat yang patut, yang mulia lah, matlamat mulia yang dianjurkan ataupun diperintah oleh Allah SWT kita lakukan. Jadi memahami firman Allah dengan lebih mendalam boleh kita dapat dengan cara ini, insya-Allah. Jadi sedikit tentang penyusun ni. Penyusun ni ialah Ustaz Muhammad Abu Nibras. Abu Nibras tu dia punya dia panggil, dia punya kunyah lah. Ustaz ni sebenarnya ada masa di Jordan tu bersama dengan dia tu. Jadi dia daripada aliran pondok lah. Jadi dia aliran pondok, guru dia pun di antaranya penulis. Dia dalam bukunya dia ada nyatakan bahawa dia belajar ini daripada bapa dia juga. Bapa dia. Jadi memang aliran pondok lah. Jadi bila saya sampai di negeri Jordan itu, kita masuk di Markazul Lughat, iaitu language center. Language center. Jadi kita akan buat test lah, test untuk bahasa Arab. Nak tengok apa level kita. Jadi bila buat test tu dan juga bahasa tu ramailah orang Melayu lain yang belajar sekolah pondok, sekolah agama apa semua ada lah. Jadi bila dah buat test tu tengok semua dah terbagi-bagi kepada kelas-kelas di bawah. Di antara kelas yang tinggi ialah Mustawa Rabi'. Mustawa Rabi' iaitu ana dalam kelas tu adalah 2-3 orang lagi, beberapa orang lagi yang belajar sekolah agama. Kemudiannya dengan Ustaz ni, Ustaz Muhammad Abu Nibras. Jadi dia pun ada di situ. Namun ana sebelum tu belajar sendiri, belajar secara kata tidak tersusun sangatlah. Tidak tersusun, belajar sekejap dari sini sana sini, tapi ada ana akan cerita nanti. Tapi bila mana tidak tersusun habis, tidak tahu habis. Bila join kelas tu Mustawa Rabi', tapi memang Abu Nibras ni nampak lebih tinggilah bahasanya. Mana dia faham tu lebih bagus. Cakap pun bagus lagi kat situ. Kemudiannya setelah dia lihat Mustawa Rabi' tu dah macam besar, dia nak asingkan yang
yang kira yang paling top lah, top student sekali tu, dia letak pada mustawa al-khamis, mustawa kelima. Mustawa kelima tu Abu Nibras masuk. Saya tinggal mustawa keempat. Asalnya sama, tapi dia dah naik satu kelas. Jadi itulah dia, maknanya ustaz ni memang dia mahir dalam bahasa Arab ni, jadi dialah yang telah menyusun kitab ni, kaedah-kaedah dia mungkin daripada bapa ni juga, dan dia telah perbaiki dan mungkin tambah baik lagi. Dan ustaz ni dah kenal dari sebab dia dulu bersama kami dalam tahfiz juga, tahfiz Akademi Darul Tauhid. Jadi memang dia seorang yang Masya Allah lah, dari segi ilmunya dia, dari segi penguasaan bahasa Arab itu. Jadi tepatlah kitab ini, dia baru je perkenalkan kepada Ana itu. Ana belum dapat lagi daripada dia kitab itu sendiri, tapi dah dapat yang pembayang dia. Ana dah share pembayang itu dalam dalam kita punya iklan itu. Okey, baik. Jadi ustaz ni Masya Allah lah, jadi kalau dapat guna kitab dia ni, insyaAllah Ana rasa berkualiti. Baik, satu lagi iaitu macam mana nak belajar bahasa Arab. Jadi yang ini secara sikit-sikit lah kita cerita, iaitu satu penting, tetapkan matlamat, kita dah nyatakan iaitu kalau macam kita ni insyaAllah kita nak tetapkan fahami Al-Quran. Kemudian kita kena pilih kaedah sesuai. Antara kaedah-kaedah kita sebut tadi ataupun mungkin kaedah lain. Jadi kalau di sini Ana syorkan kita guna kaedah Fabak. Fabak ini itu yang inilah, itu formula asas bahasa Arab Al-Quran. Formula asas bahasa Arab Al-Quran. Jadi itu maksudnya Fabak. Jadi guna formula. Jadi kemudian dari segi nak belajar ni kena tak dapat tidak, kena ada istiqamah, gunakan masa, tetapkan masa. Kalau katakan 15 minit, 20 minit setiap hari, kena ada. Kemudiannya kena hadirilah kuliah. Kuliah ke apa, nak belajar kaedah yang kita pilih itu. Dan Ana nak cerita sedikit lah tentang pengalaman masa mula-mula dulu. Ana nak belajar dulu, di antara Ana belajar tu di UK pun ada, di Malaysia pun ada. Jadi apa nama ni, dan di UK tu masa apa tu Ana pergi ke kelas-kelas, antara kelas bahasa Arab ni ialah yang dibuat oleh Yusuf Islam tu. Di tempat dia tu, di sekolah dia tu, dia ada buat kelas ini, kelas bahasa Arab. Jadi Ana pun pergi. Tapi kelas-kelas bahasa Arab ni banyaknya lah di apa yang Ana ikuti. Dia dah mula, kemudian dia mati. Kemudian dia mati. Sebab apa? Orang makin kurang. Macam tu. Jadi tak dapat nak, orang kata belajar sampai habis tu tak dapat. Tak dapat. Tapi satu benda saya nak nyatakan dari segi pengalaman sendirilah, iaitu apa yang saya buat, ada juga buku-buku tu ada lagi kat sini mungkin. Yang ini betul. Masa tu Ana tidak tahu lagi bahasa Arab secara apa ni. Ana nampak ada satu orang, mereka menjual kitab. Kita jual yang secara pokal banyak, satu set jual. Jadi Ana nampak tu, bagus ni. Padahal tak boleh baca pun. Beli satu set. Beli satu set tu. Jadi buka, jadi letak kat depan. Letak kat depan kita. Kat meja tempat kita belajar. Ni kat UK lah. Kat United Kingdom. Jadi hari-hari dia buat apa? Belik. Belik buku. Jadi masalahnya tak boleh tak baca pun. Tapi tempat kita dah belajar sikit-sikit tu, kita cuba nak faham sikit-sikit. Dia ada dua manfaat di sini. Satu ialah manfaat bahawa dia menjadi motivasi. Kedua, kita dapat sedikit sebanyak baca dan tangkap 1, 2, 3 yang boleh. Jadi dia yang kita faham. Jadi dia memberikan kita semangat sebenarnya. Berikan kita semangat. Jadi itu penting. Matlamat tak ada, tapi benda yang boleh menjadikan kita semangat nak belajar tu pun kena ada juga. Jadi benda yang kita boleh ni. Kadang-kadang Ana dulu belajar pun
ada juga menggunakan dictionary, tapi dictionary pun salah, cara nak guna pun salah. Antara dictionary ialah Hans Wehr dictionary, itu yang dibuat oleh Jerman, orang Jerman. Tapi dia bahasa Arab ke bahasa English. Jadi bila guna tu, dia sebenarnya ada kaedah nahu dia, saraf dia. Dia ada nombor-nombor Roman. Nombor macam I tu satu lah. Satu. Iaitu kalau ikut wazan, dia kata fa'ala, wazan fa'ala. Kalau ada I dua, maksudnya fa'ala. Tiga, maksudnya fa'ala, ada alif. Dan seterusnya lah. Jadi dia ada maksud kepada nombor-nombor tu. Saya tak tahu, anda tak tahu maksud. Nombor tu tak tahu ada maksud tu. Ingatkan itu maknanya di mana lain. Jadi kita guna dictionary pun salah masa tu. Tapi yang pentingnya ketika tu, usaha tu. Nak belajar tu. Lepas tu kalau dah tahu sikit-sikit, baru kita dapat tahu, ini punya ada maksud punya. Dan bila banding-banding, kita tengok dengar orang cerita ke, ataupun kita belajar, kita tanya, ada yang akan membetulkan kesilapan yang kita tahu. Jadi mula baca matlamat bila dah ada, teruskan. Jangan tunggu perfect baru kita nak. Jangan kita dah tahu semua baru kita nak baca kitab. Tak payah. Baca je lah. Of course masa tu janganlah kita baca kitab dengan kefahaman yang silap tu, kita nak guna tu nak mengajar pula. Jangan begitu. Sebab kefahaman belum ada betul lagi, belum 100% lagi, tapi usaha tu kena ada. Itu cara yang anda buat. Dan satu lagi ialah anda punya fikiran ketika itulah. Kita kalau nak belajar bahasa Arab, lagi cepat belajar di negeri Arab. Masalahnya anda di negeri UK, di negeri orang putih. Ada tempat-tempat, contoh masjid, apa tu, ada orang Arab di sana. Tapi anda di UK, di universiti, macam mana? Belajar engineering. Jadi ketika tu nak macam mana orang kata, fikir macam mana nak wujudkan suasana macam negara Arab. Macam negara Arab. Jadi anda pun ketika tu ada Walkman, dia panggil Walkman lah. Itu letak CD ataupun letak kaset. Maksud CD kaset. Jadi anda beli kaset. Ada orang beli Walkman, beli kaset Syekh seorang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia punya kuliah. Jadi kuliah dia dalam bahasa Arab. Dia cakap pun slow sikit kan, dia tua kan, jadi dia cakap dia slow, jadi kita boleh dengar satu-satu. Pasang itu dan terus dengar je. Dengar je. Mana-mana saya jalan pergi, itulah saya dengar. Tak faham apa pun. Tapi bila kita dah dengar selalu, dia akan mula kita akan dapat pekan, lihat ni perkataan satu perkataan, ni satu perkataan. Kalau dia kata, fa'ala kulli muslim أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه الجهد حتى يشهد أن لا إله إلا الله. Jadi bila dia bercakap tu, ada tempat dia berhenti, ada tempat dia, dan intonasi tu, jadi kita akan kenal, ini perkataan. Kemudiannya bila dia menjadi, kadang-kadang kita boleh rasa pelik, ini betul ke tak betul ke kan. Jadi sebab ada orang yang kalau maksudnya pelik tu, kalau orang yang salah, maksudnya bukan kita dengar syekh tu kata betul tak betul. Bila kita dengar orang lain bercakap, orang lain baca, macam lain rupa bunyi-bunyi dia daripada apa yang kita dah biasa dengar tu. Kita akan terus dapat rasa macam pelik. Rasa pelik. Jadi dengan cara begitu, anda dapat kebolehan untuk berbahasa Arab itu sedikit sebanyak, sehingga kan lepas tu anda pergi ke negeri Jordan tu, anda belajar dulu dekat negeri UK, pergi ke Jordan, pergi belajar di apa tu, di Markazul Lughat tu, masuk mustawa 4 terus. Masuk mustawa 4 terus. Menunjukkan bahawa boleh cara begitu. Of course, cara yang anda sebut tu adalah anda terpaksa usaha sendiri, dan maknanya nak wujudkan suasana dan apa tu. Jadi of course, kalau you dapat
dapat pergi kepada kelas dan pergi selalu kelas itu seperti pondok ke, di sekolah ke, itu baguslah. Jadi belajar dengan betul terus. Tapi kalau tak ada pun, dia boleh mewujudkan suasana, mewujudkan benda-benda yang memberikan motivasi untuk belajar itu. Jadi bila ada motivasi, ada kehendak, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita untuk mendapatkan ilmu memahami bahasa Al-Quran dan juga agama sekali. Jadi itu dari segi pengalaman Ana lah, pengalaman Ana sendiri, macam mana nak belajar bahasa Arab sedikit sebanyak, dan of course bukan hanya setakat kaset itu saja. Sebab biasa bila dengar kuliah ini yang kita tak faham tu memang banyaklah, tapi bila dia sebut ayat Quran, dia sebut hadis tu, sebab kita dah biasa dengar kuliah juga dalam bahasa Inggeris, dan dia dalam kuliah tu ada sebut ayat, ada sebut hadis dengan bahasa Arabnya. Jadi bila kita dengar, oh ini hadis ini macam kita tahu ni, kalau disebut innamal a'malu binniyat, itu tentang niat, kita tahulah, kita faham dah. Jadi sikit-sikit maknanya benda tu macam orang kata gigi orang lah, kita ada gigi sini, tak ada sini, gigi sini, tapi kita ulang lama-lama jadi penuh. Jadi penuh. Jadi ini nak kata kesusah payahannya bila nak belajar bahasa Arab. Bila tak ada kaedah yang betul, sesuai, keadaan pun tak sesuai juga, sebab kita belajar engineering, kita bukan belajar agama. Jadi boleh sebenarnya. Jadi kesimpulannya kepada persoalan tadi, susah ke belajar bahasa Arab? Tak susah. Boleh saja. Cuma dia kena biasakan. Dan kata sabda Nabi SAW, ahabul amal ila Allah madama wa in qalla, iaitu amalan yang paling cinta ila Allah SWT adalah yang berterusan walaupun sikit. Jadi tetapkan masa untuk belajar tu, dan teruskan setiap hari, insya-Allah. Jangan kita ni, dan dulu ada bukan hanya setakat itu je, ada buku nota lagi, buku kecil, kita tulis setiap perkataan belajar, tulis. Jadi bila ada masa dekat kelas, menunggu orang ke, naik bas ke, naik train ke apa ke, buka, baca. Jadi benda yang kita dah tulis tu, benda ni kita dapat ulang kaji, insyaAllah lekat. Tapi tak semestinya, sampai kalau itu mula-mula dulu lah, tapi kemudian hari ni, bila dah dapat kemahiran sedikit, tapi dari segi mufradat, dari segi vocabulary, masih lagi belum kaya. Ana baca dan gunakan dictionary. Ini satu cara yang Ana guna sendirilah. Ana guna dictionary, tapi Ana tidak memalaskan diri untuk merujuk pada dictionary. Bila ada saja, Ana rujuk. Kata tak sure, rujuk boleh. Tak ada hafal pun, rujuk, tengok, oh okey, ini maksud dia, okey, tak apa. Ini maksud dia. Okey, teruskan baca. Lepas tu jumpa lagi perkataan tu, terlupa lah apa tadi, rujuk balik. Tak ada segan, tak ada malu, rujuk. Itu satu. Keduanya, bila dapat perkataan itu, cuba tengok dalam dictionary itu macam banyak makna dia. Dictionary itu ada dia, jadi makna ini, makna ni, tapi perkataan ni asal dia sama. Baca semua. Sebab apa? Bila baca semua, ini daripada asal urut, asal perkataan yang sama, mungkin fa'ala dia, tapi macam daraba ataupun tabi'a contohnya. Jadi kemudian dia ada taba'a, tabi'a dan apa semua tu perkataan. Jadi bila kita lihat berbeza-beza tu, ada makna berbeza, tapi yang pentingnya kita nak apa? Kita nak rasa perkataan tu dia macam ada that certain, orang kata, feeling dia tu, feeling perkataan itu. Mana kalau orang kata macam munafik contohnya, perkataan munafik, ataupun kafir contohnya, perkataan kafir, kafara, kafir. Asal perkataan dia, kalau kita tahu kafir tu orang kafir lah, orang yang tak beriman. Tapi asal perkataan itu ialah kafir ini dia adalah seorang yang menutup sesuatu.
Contohnya kafir, orang yang di ladang apa ke, dia nak tanam biji-bijian, dia akan letak biji-bijian seeds tu, kemudian dia akan tanam, tutupkan dengan tanah. Kafir juga tu. Kafir juga tu. Jadi kita akan nampak dia punya makna perkataan itu. Ataupun nasaha contohnya. Perkataan nasaha. Kita tahu perkataan nasihat. Dengan nasihat, ad-dinun nasihah. Oh, agama tu nasihat itu. Nasihat. Kita nak nasihat bahasa Melayu. Tapi sebenarnya nasaha tu asalnya daripada apa? Penggunaannya asal ialah nasahal asalu. Madu tu pure. Madu itu adalah pure ataupun tulen. Madu adalah pure. Jadi ataupun tulen. Jadi bila tulen madu itu dipanggil nasahal asal ataupun al asal nasih. Jadi dia asal dia daripada perkataan pure, purity, kesucian, suci, murni. Tidak bercampur aduk dengan ni. Lain. Pure. Jadi bila sesuatu itu nasahah, dia pure. Jadi bila kita adinun nasihah, dia ada maksud apa? Dia ada maksud agama ni adalah satu nasihat yang kita faham dalam bahasa Melayu. Satu lagi dia adalah agama ini adalah purity. Kemurnian hati. Kemurnian hati. Dan seterusnya lah. Jadi itu jadi kemurnian hati ni macam mana contohnya? Jadi kata Nabi SAW, sabda sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Nabi kata, lillahi wa li rasulihi wa li ammatil muslim wa ammatihim, kan? Jadi ad-dinun nasihat kepada siapa? Nasihat kepada Allah. Macam mana kita nasihat kepada Allah? Di sini mana kita terpaksa guna perkataan balik semula kepada asal maknanya itu, iaitu purity. Jadi kepada Allah kita kena ada kesucian. Apa tu? Hati. Jadi kita kena suci hati kita terhadap Allah SWT dengan menerimanya, percaya kepada dia, mengikut perintahnya, apa yang dah meninggalkan larangannya. Itu. Lepas tu nasihat kepada Rasul ni macam mana pula? Begitu juga purity, menerima apa saja yang Nabi ajar, Nabi suruh kita buat, Nabi larang kita tinggal. Kemudiannya wali aimatil muslimin. Okey, la aimatil, okey, dari segi dengan para pemimpin kita macam mana pula? Kita ada purity of heart pada mereka, kita jujur, ikhlas kepada mereka. Bila mereka bagus, suruh kita benda baik, kita ikut, kita patuh. Tapi bila dia suruh buat benda tak betul, dengan purity of heart kita akan nasihatkan dia. Gitu. Wa ammatihim, dan juga orang-orang biasa macam mana pula? Sama juga. Kita akan jumpa mereka dengan pure heart, kita akan sentiasa jujur dengan mereka, ikhlas dengan orang biasa. Kita tidak ada fikir buruk dengan mereka. Tapi bila mereka tersilap sesuatu, kita nampak kesilapan, kita akan nasihat. Sebab apa? Daripada hati yang bersih. Jadi dia based on apa? Nasahah tadi. Jadi makna dia tadi tu boleh macam-macam. Dia boleh jadi bergantung kepada asal dia tadi. Jadi asal tadi. Jadi itu pentingnya bila kita nak dapat perkataan, nak lihat kepada asal makna dia tu. Ataupun cuba kalau tak ada dia nyatakan di situ pun, kita boleh cuba baca semua dan kita dapat that feeling macam something kefahaman yang kata tak payah, tak boleh kita gunakan perkataan nak nyatakan benda tu. Kita nak kata macam mana tapi faham maksud dia. Gitulah. Sampai macam tu. Jadi itu sebenarnya kita, salah satunya lah yang penting kita kena buat bila nak belajar bahasa Arab ni. Dengan bahasa-bahasa lain pun super, tapi dalam bahasa ni lebih-lebih lagi sebab dalam Al-Quran dan Sunnah, lebih-lebih Al-Quran, bila kita lihat penggunaan bahasanya sangat-sangat jitu dan juga mendalam. Kena kalau kaji, kalau baca, Masya
lihat macam mana ulama faham, masya-Allah. Jadi itulah harapnya menjadi satu galakan kepada kita sebagai satu motivasi kepada kita untuk belajar bahasa Arab ni. Jadi ana harapnya lah insya-Allah dengan insya-Allah dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita mulakan kelas dengan menggunakan kitab Fabak ini pada bulan depan insya-Allah ana akan nyatakan harinya, tapi rasanya hari Rabu lah kot. Hari Rabu sebab ikut hari ni hari Rabu kita akan buatkan hari Rabu juga. InsyaAllah dalam semula mungkin sekali seminggu dan kita tengok macam mana lah. Kita tengok macam mana jadi itu je insyaAllah daripada Ana. Ada apa-apa soalan kalau mahu boleh tanya. Jazakumullah khair. Tak ada Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz. Iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz.